Assalamualaikum. Ni. Surat ni saya bakar ni. Surat daripada konon-konon associate apa benda dekat Damansara ni, dekat Putrajaya ni. Bukan kita tak tahu benda ni tempat ni dekat mana ni. Ni kumpulan EMA ni. Kumpulan EMA, kumpulan apa benda? Kumpulan scam. Ni. Okay, kita bakar ni surat ni. Ni polis. Tengok ni, surat ni dah terbuka ke tahu? Tahu? Ni kumpulan EMA tu, nampak tu surat tu dah terbuka tahu? Ni ada cerita dia dengan anak Sari ni, apa benda ni, kes bunuh 2 orang budak Sabah dengan Sarawak ni dekat jalan Wajang gitu, melibatkan anak Sari ni. Ni kes dia orang melibat apa benda, terlibat dengan Putrajaya ni, kes tipu barang saya berniaga apa benda ni. Konon-konon nak kena saman, konon-konon nak kena saman. Ni, ini jawapan dia. Okey? Ini kumpulan skamer EMA ni. Ratu Naga ke apa benda ni, geng-geng ni. Ini jawapan dia. Ketua Polis Negara tolong ambil tindakan benda ni, kumpulan ni. Okey. Ni pasal lembu apa benda ni. Pasal Tok Imam ni, pasal lembu lah, pasal kereta lah, pasal motor lah. Pasal nak saman kau nak saman kau ni. Okey, itu jawapan dia. Surat merah lah, surat pink lah. Aku peduli apa. Engkau hantar kereta kebal, hantar kereta selam, kabar selam pun aku tak kisah. Lantak engkau lah. Kau jangan pelik-pelik, kau tahu. Tahu. Ni. Tolong tengok ni semua ni. Viralkan video ni. Saman daripada MSRRR apa benda? RRRSSPPPKKK benda tu. Aku pun tak faham juga. Lantak dia lah. Tu surat tu. Tahu. Pasal pendaftaran dekat mahkamah dekat Kuantan ni, aku kerja dekat situ tahu. Dekat KL hari tu aku kerja dekat situ, balai polis dekat KL tu. Tak ada tahu. Kau jangan sembang tahu. Yang peguam ni kau nak saman apa benda Rafiq ni kau kan? Tak ada. Tuan Rafiq ni apa benda ni dekat sini ni? Geng-geng memang tak ada. Tahu. Kumpulan ni adalah kumpulan untuk mengedar syabu, mengedar kokain. Yang terbesar dekat Asia ni. Dia nak melindungi orang tu. Sekali dengan Tok Imam ni. Kalau Ketua Polis Negara tengok benda ni, mari jumpa saya, cari saya. Saya nak pergi ke sana tak boleh sebab kereta, motor, kain baju tu habis kena curi dengan anak Sari tu. Termasuk dia colik anak bini saya tu. Termasuk kes bunuh apa benda kerabat raja dekat Perlis, dekat Kedah. Perlis pula lah. Dekat Kedah gitu. Tak tahu apa masalah dia orang ni. Dia nak tunjuk apa tak tahu. Dia orang ni adalah pengganas komunis. Pengganas Daesh ni. Ni adalah surat-surat daripada Daesh. Okey, saya bakar. Kau nak bagi warna pink, kau nak bagi warna oren. Bukan aku tak tahu kau duduk dekat taman tu. Okey? Kerja kau mencuri lembu ke? Daripada awal kejadian hari tu kau curi lembu sampai sudah kau curi lembu. Kau dengan Sari ni. Okey? Ini kes bunuh tahu. Melibatkan anak Sari ni. Dengan Mazlan Harun apa benda kes cerai, apa benda mahkamah syariah. Aku pun tak selesai lagi dengan korang.